Industri aircon ni industri cuci duit lah. Kau cakap pelan-pelan. Industri aircon ni industri cuci duit lah. Cuci duit lah. Habis kenapa technician aircon di luar sana tu mostly majority, tak kira lah orang lama ke, orang baru ke, orang setengah masak ke, orang masak ke, orang yang buka akademi aircon ke, dia pergi satukan sekali copper pipe dalam satu installation. So, apa yang aku nak cakap, kau boleh tengok kerja kat sini. Okay. Kau boleh tengok, tengok. Kau tengok. Tengok, tengoklah. Kau tengok, tengok. Kau boleh tengok, tengok. Tengoklah. Kau tengok. Bagi saya, disclaimer awal-awal, saya dengan Johor Power tak ada apa-apa hubungan, tak ada bukan member ke apa. Saya tanya sepupu saya sendiri tau, yang belajar aircon ni, cakap benda ni tak ada dalam buku teks tau. Dalam buku dia belajar tu. Saya ada bukti. Bukanlah ikut style orang lama. Tolonglah kan. Orang awam pun dah tahu dah. Kena upgrade ilmu. Janganlah duduk menjadi macam katak batu burung. Orang tegur bila orang cakap mengenai sistem baru, aku pasang aircon dah 10 tahun dah. Elok je 10 tahun tu zaman bila. Cerdik dah sikit. Faham ke tak faham? Kepada installer semua, saya menyerulah. Customer memang suka cantik, tapi customer lagi suka kalau pasang dengan cara yang betul. Tak micron, tak berkat, apa semua tak payahlah. Matanglah sikit, jangan jadi macam budak lah. Cubalah buat carian sendiri, grow up, tambah ilmu. Pada Johor Power saya bayar. Kat situ mungkin boleh improve lah pada side installer tu. Apa makna decay test 1 micron per minit pada abang? Bila buat deep vacuum, kita sebenarnya dengan estetik luaran standard basic installation macam ni, abang rasa cantik luaran tak? Dengan aircon abang di-install mengikut standard proper procedure yang dah buat, abang rasa cantik dalaman tak? Orang lain pun buat vacuum juga, begini-begini, apa yang tak cantik dalam lagi tu? Clean, dry and tight. Daripada first installation daripada abang Johor Power ni, saya nak buat dengan dia je lah. Tolong jangan panggil saya, tolong panggil orang lain. Ini bukan kali pertama saya datang kat tempat ni. First time dulu saya buat vacuum. Video yang lepas 80 micron dehydration test ataupun decay test 1 minit 1 micron. Hari ni saya datang balik bukan sebab rosak, bukan sebab komplain, tapi nak pastikan yang unit baru dia dipasang ikut standard yang sama. Atas demand daripada tuan rumah sendiri as an inspector, sama ada aircon yang dipasang adalah mengikut standard proper procedure betul dari A to Z, dari segi copper piping, insulation, mengetatkan, pressure testing. So tukang pasang aircon orang lain, inspector Johor Power, vacuuming Johor Power. Bila standard lebih penting daripada harga. So tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam. Kita loading barang dulu. Ini copper brand Inaba Denko 0.8 mm. Ini adalah Wagyu-nya copper line set untuk installation Mitsubishi Heavy Industry 2 horsepower. Memang terbaik lah. Nice. Assalamualaikum bang. Salam. Apa khabar, baik? Salam. Unboxing angpau. So ini dia ketebalan 0.8. Nampak tebal kan? Disebabkan RT22 dia ada sensitif
terhadap moisture, maka customer pun memilih untuk menggunakan copper yang mengikut standard recommended manufacture lah, 0.8. Okey, tapi mahal harga dia, tapi memang betul-betul tebal. Ngam lah tu mak goreng. Memang terbaik lah. Okey, kepada pengguna-pengguna di luar sana mungkin nak tahu kan, kenapa customer ni dia sanggup pilih copper ketebalan 0.8 mm ni. Apa yang special sangat copper brand Inaba ni? So tanpa kita buang masa, kita terus tanya direct kepada installer dia sendiri. Kenapa bang? Okay. Sebenarnya kalau ikutkan copper ni semua sama lah. Apa yang membezakan copper dalam pemilihan spesifikasi pemasangan ialah ketebalan. Jadi untuk customer kali ni dia memang ikut buku manual pemasangan. Jadi dia pilih 0.8 yang dinyatakan dalam spek pemasangan. Jadi apabila dia minta kita bekalkan, jadi hari ni kita belilah, kita bawakan copper ketebalan 0.8 di mana belum pernah lagi ada orang yang request ketebalan ni sebabkan kos dia bukan mahal sikit tapi mahal banyak berbanding dengan spek pemasangan yang selalu dipasang dalam pasaran. Berapa jurang perbezaan harga dia tu di antara yang standard biasanya 0.61 ataupun 0.8, 0.71? Apa yang kami tawarkan kepada pelanggan, jadi apa yang pelanggan pilih, harga dia adalah lebih kurang, kenaikan sebanyak 120%. Okey, nama Inaba Denko ni sebenarnya datang daripada Jepun. Cuma untuk bahan yang kita pilih kali ni ialah bahan buatan Thailand, made in Thailand tapi teknologi dia Jepun. So kalau kita tengok copper pipe ni dia ada dua saiz, iaitu ialah 6.3 mm, iaitu lebih kurang 1/4 dan juga 12.7. Kalau bahasa pasarnya, bahasa dalam ekor, yang ini 2 hun, yang ini 4 hun, yang terikut spek dalam manual pemasangan lah. Ini yang kita nak tunjukkan, spek penebat daripada jenama Inaba Denko ni dan juga brand-brand yang seakan-akan dengan dia. So ini adalah ada lapisan yang dia claim retardant. Okay, jadi dia tahan panas, dia tahan UV dan juga dia tahan haba yang tinggi untuk seketika waktu. Berbanding dengan jenis penebat yang jenis getah yang hitam tu yang selalu orang pakai tu, yang tu memang kalau pakai ikut pengalaman dah sampai tahun lebih, dah sampai 2 tahun, dia dah mereput. Jadi bila dah mereput, dia punya fungsi sebagai penebat tu dah tak boleh nak pakai lah sebab dia dah reput. Lama-lama tinggal copper pipe dia, insulation pun dah ke mana, dia dah terbang. Okay. Untuk copper pipe ni kita tengok dia asing kan. Untuk pipe discharge dan suction dibalun asing. Jadi kalau mengikut kepada suhu dia, suhu discharge dia tak sama dengan suhu suction. Habis kenapa technician aircon di luar sana tu mostly majority, tak kira lah orang lama ke, orang baru ke, orang setengah masak ke, orang masak ke, orang yang bukan akademik aircon ke, dia pergi satukan sekali copper pipe dalam satu installation. So, apa yang aku nak cakap, kau boleh tengok kerja kat sini. Okay. Kau boleh tengok, tengok. Kau tengok. Tengoklah. Kau tengok. Kau boleh tengok, tengok. Tengoklah. Kau tengok. Sebab boleh. Asal pula? Dia bukan sekadar sebab boleh, tapi dia sebab ikut. Dia tak tahu kefahaman dia mengenai aircon tu. Bagi saya, paras pembukaan je lah. Jadi bila dia tak pergi dalam, dia tak faham secara detail. Jadi dia buat kerja bukan atas kefahaman mendalam sebagai seorang juruteknik untuk menjadi seorang profesional, tapi sekadar ikut-ikut saja. Oh no. Jadi kita boleh kata industri aircon ni industri cuci duit lah. Industri aircon ni industri cuci duit lah. Nak buat aircon mudah je, ada tool, asal boleh buat kerja. Abang jangan macam-macam lah. Abang tak boleh claim macam tu. Saya bukan cakap nanti orang cakap abang mak goreng. Oh, kita semua tak boleh, ini tak boleh. Saya bukan cakap tak boleh, boleh. Tapi apa yang kita cuba sampaikan ialah kita buat kerja yang betul lah. Kalau dia kata dia kerja yang betul, dan dia buktikan secara fakta dan juga data. Apa yang kami akan berikan kepada pelanggan ialah berdasarkan fakta dan juga data. Memang terbaik lah. So, macam tu lah geng. Kata-kata daripada seorang installer untuk aircon ni. Macam saya tak buat installation. Saya dibayar hanya untuk inspector, maksudnya inspect,
check saja dan juga buat kerja well vacuuming mengikut standard saya. Permissible micron rises 1 micron per minute. So itu tadi kata-kata daripada seorang installer mengenai apa yang dia cakap tadi lah. Okey. So selepas kita dah potong, yang lebihan ni kita akan simpan lah. Bila kita simpan, so kita akan tutup hujung ni untuk kita elakkan lah kelembapan masuk dalam pipe. Jadi bila kita boleh elakkan kelembapan masuk dalam pipe, dia akan memudahkan kita dalam proses vacuum nanti. Sebab vacuum tu ialah tujuan utamanya untuk kita keluarkan kelembapan. Jadi bila ada kelembapan tambahan yang ada dalam ni, so kita sebenarnya kita tambah masa untuk kita buat vacuum. Lepas tu dia akan ada cabaran kepada juruteknik tu untuk vacuum. So jadilah ada isu vacuum lama lah, vacuum 10 jam lah, vacuum berapa jam lah. Faham? Faham ke tak faham? Tapi kalau kita daripada awal kita dah jaga bahan, kita dah jaga tool yang kita guna, jadi dia akan memudahkan kita lah. Copper handling. Ya, copper handling. So bang, apabila kita nak buat flaring tu, kita memang akan bersihkan, kita akan chamfer deburring dia nama dia, okey? Supaya dia tak mengganggu kita punya flare. Nampak cantik dan kemas lah. Ini best practice Sekarang baru kita akan buat flare. Bila kita buat flaring, kita menggunakan teknologi, latest teknologi, apa-apa saja teknologi. Kalau kita boleh beli, kita akan gunakan untuk mencari ketepatan tu dalam membuat flaring ataupun tak kira apalah. Dalam kategori ini kita sekarang nak buat flaring. So kita nak cari flare yang baik untuk kita punya sambungan pada evaporator. Okey. Macam ni bang rupa dia bang So nampak kemas dan cantik, tapi saya tak boleh rapat sangat pasal dia nanti out of focus. Okey. Ini pun sama. Okey, nampak kemas dan cantik. So pembuatan copper flare yang kemas dan cantik ni adalah satu benda yang penting jugalah supaya kita punya sambungan tu tak bocor bila kita dah buat installation ataupun kita tinggalkan nanti. Okey. Kita akan letakkan nylon blue. Nylon blue adalah gasket sealant yang dibuat berasaskan minyak kompresor. Dia bukan macam Track Local Solution Expert cap ayam bang Ini adalah nylon blue yang komposisinya ataupun ingredientnya adalah daripada minyak kompresor sendiri. So penggunaan bahan ni adalah untuk nak menutupi lapisan-lapisan scratch ataupun machine mark sewaktu kita membuat copper flare menggunakan mesin flaring tu tadi. Okay, letak sikit ni sebab kita hanya nak menutupi dia punya lapisan saja bang. Tak perlu banyak-banyak. Kita nak menutupi dia punya scratch yang disebabkan oleh sewaktu kita membuat flaring tu tadi, ataupun kita panggil machine mark. Perlu banyak-banyak, sikit sahaja. Okay, sekarang kita akan pergi ke penguncian lah. Torque range used on flare, yes. Kita akan tick yes. Okay, berapa dia punya torque value Newton meter? Untuk 2 hun adalah 18 Newton meter. Untuk 4 hun 55 Newton meter. Kalau dalam manual book macam yang abang tengok sebelum ni kan, manual book antara 49 hingga 61 Newton meter untuk copper pipe 4 hun. Okay, so saya ambil 55 Newton meter saja. Okay, sebab okey bang, sekarang saya nak buat ikatan pada sambungan flare dekat sweet spot. Untuk pipe besar dulu, tengok sesuai apa yang tertulis pada buku report. Okey. Okey bang, kita nak buat purging nitrogen. Untuk kita nak buang kemungkinan ada benda asing masuk macam habuk ataupun sisa-sisa daripada line set bender ni yang masuk dekat kita punya tubing copper piping. Semasa tube bending ni digunakan untuk kita membengkokkan kita punya copper pipe ni lah. Okey, kita akan buat dalam beberapa cycle sampai saya rasa puas lah. Okey. Okey, mudah-mudahan dengan kita buat beberapa kali purge tu, segala benda asing dan kotoran yang tersisa yang termasuk dalam tubing copper line side ni keluar. Ini adalah buktinya, okey. Okey bang, sekarang kita nak buat test pressure untuk kita nak tahu fitting ni tadi ada bocor atau tak ada bocor. Kita tengok dulu dia ada penurunan atau tidak. Sekarang baru 234. Macam okey, tak ada apa-apa. Then kita teruskan. So kita buat pressure test sekarang adalah 412 PSI. Temperature dia 46
degree Celsius. Sekarang 747, 757. Kita check balik kita punya pressure, kita punya temperature ada turun ke atau tidak. Kalau tak ada, stay je. Masa tak ada kebocoran, baru kita start buat vacuum. A few moments later. Okay bang, tadi kita start 747. Sekarang dah pukul 8. Pressure tetap sama 412, temperature tetap sama 46 Celsius. Okay, just untuk kita punya SOP saja, kita double check dengan bubble leak detector. Ini Big Blue micro leak detector. So boleh dapatkan ni dekat Arvo Tools. Okay. Okay, nampak tak ada apa. Pun nampak tak ada apa, semua steady MACD. Masih lagi steady 412 PSI. Okey. Tak ada menunjukkan apa-apa kesan bubble. Okey, so semuanya pas Okey bang, sebelum ni saya vacuum unit yang sana, kita buat DK test, dapat permissible micron rises 1 micron per minute. Daikin 1 horsepower itu hari. Sekarang kita kembali untuk sistem aircon baru. Kita buat install aircon baru ni. Ayat yang sama juga bang. Ayat yang sama tentang apa? Vacuum bukan tentang ikut soal masa. Vacuum juga bukan ikut seberapa rendah tekanan vacuum. Tapi vacuum adalah ikut bukti seberapa dry, clean and tight sesebuah sistem compliance set sebelum refrigerant dilepaskan. Kerja yang lepas di rumah Abang Amirul ni juga, standard vacuum dehydration test saya permissible micron rises 1 micron per minute. Jadi hari ni saya akan vacuum unit AC Mitsubishi Heavy Industries 2 horsepower inverter menggunakan vacuum pump value dual stage 5 CFM, T yang paling rendah punya. Disupport lagi dari produk Aku Tools True Blue vacuum hose dan juga Blueback Plus Pro vacuum gauge dan Etion Buffcore remover tools. So saya nak tahu kalau vacuum Eco ni dengan menggunakan vacuum pump dual stage tapi yang T yang paling rendah dalam kelasnya, disupport pula dengan hose yang baik, BCRT yang baik dan juga micron gauge yang baik, akan dapat hasil yang sama atau tidak. Macam sebelum ni saya achieve permissible of micron rises 1 micron per minute. Jadi kalau kerja vacuum unit ni tak boleh match dengan kerja saya yang lepas, bermakna standard makin jatuh, bukan makin naik. So apa-apa hal pun kita mulakan sekarang. Kita nak tengok bawah 100 micron nanti berapa lama masa diambil. Kita open dulu Blueback Pro ni. Good. Okay, kat sini semua dah steady. Bawah 100 micron nanti berapa lama masih dah ambil. Sekarang 8.42. Okey, kita start vacuum pump meter. A few moments later. Sekarang tekanan dalam sistem piping dia tarik sampai 45.5 micron. 45 micron lah senang cerita So, kita main ball valve dulu. Okey, kita buat dikit test. Dia lepas. Okey. Seterusnya kita buat by manual. 58 micron kita start by manual. Okey. Pas. Okay bang, sekarang kita nak release refrigerant. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang saya ada satu lubang kat sini. Saya nak tahu bila kita dah masuk Buffcore tadi tu, apa yang kita masukkan tu ada bocor ke tidak. So kita tengok dia ada bubble ke tidak. Ni dia Big Blue punya leak detector. So daripada apa yang saya nampak tak ada So Buffcore tadi kita tu seal dengan baik yang kita masukkan. So selamat. Okay. Okey bang, ini sistem yang dah di-on-kan dan di-set kepada suhu yang terendah 18 Celsius. Kemudian setting kipas blower dia paling maksimum. Ini adalah tekanan dia dan juga saturated temperature dia 10 degree Celsius. Kemudian suhu pipe kita adalah 13 degree Celsius. Okey, so total superheat dia bersamaan dengan 3 degree Celsius. Okey, so superheat 3 degree Celsius. Okay bang, ini dia heat rejecting. Bacaan heat rejecting daripada outdoor unit. Ini supply dia, ini return dia. So total dia heat rejecting outdoor unit bersamaan dengan 13 degree Celsius. Okay. Okay bang, ini bacaan delta T dia. Ini air supply. Dan juga ini air return dengan suhu 18. Dan juga high speed fan lah, 295 air return, 11 air supply. So dia punya split temperature. Alamak, apa tinggi sangat split temperature indoor unit ni? Okey, lepas keluar dinding, di filler ataupun ditutup dengan putih ataupun semen putih. Untuk kabel ada taruh sleeve tak? Taruh sleeve untuk dia punya wire. Okey, setakat ni ada rubber pad juga dipasang untuk outdoor unit.
1, 2, check. Okey, pas. Installation dibalut daripada hujung sini sampailah ke atas sini bang. Okey. Ini dari segi estetik luaran. Okey, syukur alhamdulillah dah pun siap kerja-kerja kita dan ini adalah hasil kerja-kerja kita. Kemudian kita akan paskan report ini kepada customer dan juga workmanship warranty declaration. Customer pun dah sign, customer simpan kopi satu, saya kopi satu. Kita juga bagi report kita punya standard installation report, di mana dekat sini kita ada report-report apa yang kita gunakan dan berapa panjang copper tu, installation jenis apa, bending berapa, kemudian ada buat tak yang lain-lain macam nitrogen purge, flat joint, ada menggunakan torque wrench ataupun tidak kan. So kita make sure bahawasanya installation adalah mengikut standard proper procedure. Walaupun aircon tu dipasang oleh orang lain, tetapi hadirnya saya di sini adalah sebagai inspector dan juga orang yang membuat vacuum lah, iaitu vacuum dengan saya punya standard lah. Kita punya decay test adalah ataupun dehydration test adalah 1 micron per minute dan dia pass lah. Kemudian refrigerant release selepas dehydration test adalah 60 micron. Kemudian kita akan check juga pre-run system checklist, semua pass. Sistem test run, ini report-report yang customer akan terima lah. Kemudian customer ni, abang ni, dia boleh check melalui QR code dekat sini dan semua data-data tu ada daripada awal sampai akhir installation. Jika customer tu sendiri hilang dia punya warranty card ataupun installation report, so jika berlaku apa-apa pada unit aircon yang kita dah install ataupun dia dah beli, jika dia nak claim ke atau apa-apa ke pada manufacturer, dia ada lengkap data report tu dari A to Z, dia boleh tunjukkan kepada manufacturer. Okay, so dekat sini tak ada siapa yang boleh twist word lah. Daripada side manufacturer pun dia tak boleh twist word, daripada side saya pun dia tak boleh twist word, daripada side customer pun takkan boleh twist word. So dekat situ sebab data report tu semua ada daripada A to Z. Customer boleh check melalui QR code A to Z, gambar, video dan segala-galanya, termasuk juga dengan workmanship warranty declaration dan juga standard installation report. Okay, so lepas ni kita akan serahkan workmanship warranty declaration ni dan juga installation report kita kepada customer. Kemudian kita akan interview dia, kita akan tanya beberapa soalan sikit lah, macam mana dengan kita punya performance dalam workmanship, SOP dan juga estetik. Kita dengar. Sekarang kita nak dengar feedback sendiri daripada owner rumah ni selepas dia dah panggil saya buat inspection, selepas dia dah panggil saya buat vacuum, unit pun dah selesai dan segala macam segala-galanya lah kan. Jadi kita nak dengar lah pendapat yang jujur, review yang jujur daripada owner sendiri, bagaimana tentang kerja saya dan juga installer aircon tu sendiri, hasilnya macam mana, sesuai tak dengan expectation yang diterima oleh owner rumah sendiri. Kita pun serahkan report installation dan juga workmanship warranty declaration ni kepada owner sendiri. Ini owner dia. Bang, kalau boleh tanyalah bang, sikit-sikit lah kan? Boleh, insyaAllah. Okey bang, macam yang abang dah sedia maklum sendiri, hadirnya saya di sini bukanlah sebagai installer aircon yang install aircon abang. Saya hanyalah orang awam biasa je. Tapi abang sanggup juga panggil dan bayar saya untuk datang sini untuk buat vacuum aircon abang mengikut standard saya. Yang mana standard dehydration test saya iaitu permissible of micron rises 1 micron per minute. Dan juga saya sebagai inspector untuk memastikan aircon abang dipasang oleh installer adalah mengikut standard proper procedure. Betul? Betul. So, apa feedback abang untuk semua kerja-kerja saya dan installer yang install aircon abang? Boleh bagi sikit live review. Mungkin orang di luar sana berminat nak dengar dari owner sendiri secara live. Silakan bang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer awal-awal, saya dengan Johor Power tak ada apa-apa hubungan, tak ada bukan member ke apa. Saya perkenalan. So saya mula kontak Johor Power ni daripada satu video TikTok, yang bernama Iman's Legacy. So daripada situ saya ada tanya dia lah quotation dia macam mana apa semua. Dia cover area belah-belah Negeri Sembilan, Melaka. Jadi dia cadangkan untuk kontak abang Johor Power. Jadi pada mulanya saya pun tertanya-tanya lah siapa Johor Power ni kan. Jadi saya buat carian sikit. Lepas tu saya pun contact lah. And then saya ingatkan benda ni straightforward. Rupanya mula-mula tu dia cerita dulu pasal aircon, pasal segala benda macam-macam, go in detail lah. Wording yang panjang, memang take time saya nak brain semua tu. And then mula-mula tu saya rasa macam susah lah nak hadam benda ni kan. And then bila dah sampai masa untuk pemasangan tu, saya tengok sendirilah. So saya buat 2 aircon dengan abang Johor Power ni. First installation tu saya tengok sendiri macam mana dia punya pemantauan dia, dari segi dia ikutlah SOP. Dia adalah yang tegur-tegur macam part raising apa semua kena lalu N2. Benda tu bagi saya sangat berharga lah.
Faham ke tak faham? Cuba bayangkan kalau tak ditegur benda tu, apa jadi dekat saya punya sistem aircon kan. Benda tu saya tak nak jadi. Saya tak nak jadi, dan memang saya ni sebenarnya seorang yang cerewet lah, boleh kata cerewet lah. Apa jadi andai kata kita buat brazing ataupun welding copper, kita tak lalukan yang tu? Jadi keladak lah dalam welding tu. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? And benda ni, saya tanya sepupu saya sendiri tau, yang belajar aircon ni. Dia cakap benda ni tak ada dalam buku teks tau. Dalam buku dia belajar tu. Lepas tu saya tunjuk kat dia gambar perbezaan copper brazing yang lalu N2 dengan tak ada N2. Dia pun tercengang. Saya ada bukti gambar dengan dekat dia lah. Kenapa kena lalu N2 sebab brazing. Keladak tu memanglah kita nampak macam benda kecil, tapi disebabkan benda tu dalam sistem yang kedap, dia akan circulate dalam tu je lah, dan menyebabkan sumbat lah, apalah. Benda tu yang kita tak nak. Jadi saya daripada first installation daripada Abang Johor Power ni, saya nak buat dengan dia je lah. Kau cakap pelan-pelan. Daripada first installation daripada Abang Johor Power ni, saya nak buat dengan dia je lah. Oh my god! Wow! Memang saya nampak lah, memang teliti, dia sama macam saya, memang teliti dan cerewet dari kualiti, dan saya sanggup untuk bayar dia dan saya bayar installer walaupun harga tu premium sikit lah orang kata kan, tapi saya sanggup. Memang terbaik lah. Sebab apa yang Abang Johor Power cakap, saya tak terima bulat-bulat. Saya verify dulu. Saya buat carian. Saya akan pastikan apa yang saya dapat ni memang betul, memang tepat. Benda sekarang hujung tangan je bang. Benda sekarang kita boleh klik, tengok, verify semua. Bukanlah ikut style orang lama. Tolong lah kan. Panas! Benda orang lama tu sistem lama. Sistem R22. Kau cakap pelan-pelan. Benda orang lama tu sistem lama. Sistem R22. Faham ke tak faham? Saya yang orang awam ni pun dah tahu dah. No, God, please, no! No! Jadi benda-benda tu, sistem lama tu semua kan, kita tahulah dia punya minyak dia tu pakai minyak mineral, tak sensitif dengan moisture semua. Jadi tak buat vacuum proper pun tak apa. Tapi zaman sekarang lain. Kena upgrade ilmu. Teknologi ni berjalan pantas. Kena catch up, kena belajar apa. Janganlah duduk menjadi macam katak batu burung. Orang tegur bila orang cakap mengenai sistem baru, aku pasang aircon dah 10 tahun dah. Elok je 10 tahun tu zaman bila? Aircon tu jenis macam mana? Cerdik lah sikit. Fikir. Panas goblok! Panas! Memang terbaik lah. Dan kepada installer semua, saya menyerulah kan, supaya bila ada customer tanya, at least kurang-kurang ceritalah sikit overview pasal aircon apa semua kan. Biarlah nampak kita ni ada ilmu. Jangan sekadar pasang cantik nombor 10 apa semua tu kan. Tak perlu pun benda tu. Customer memang suka cantik, tapi customer lagi suka kalau pasang dengan cara yang betul. Kau cakap pelan-pelan. Customer memang suka cantik, tapi customer lagi suka kalau pasang dengan cara yang betul. Oh my god! Wow! Nice. Kalau korang dapat buat dua tu, harga pun korang boleh ni lagi lah. Tengok aku dah ajar korang cara marketing pula. Haya. Tapi benda macam tu lah kan. Sebab aku sendirilah rasa macam kan, kalau korang sendirilah beli barang apa semua, bayar yang sekian-sekian harga punya, benda tu tak ikut cara yang betul, korang sakit hati tak? Korang menyampah tak? Korang benci tak benda tu kan? Benda ni tak kena kat korang je.
Kalau kena kat anak bini korang, family apa semua, sakit hati juga. Jadi samalah macam customer, macam aku lah. Jadi sebab jumpa TikTok yang legacy apa semua tu, aku belajar lah sikit-sikit pasal aircon. Tak adalah ilmu advance pun, tak lawan lah korang semua yang hari-hari ngadat aircon ni. Aku ni nak ngadat aircon pun masa tidur je. Jadi benda macam tu, terapkan kejujuran, tambah ilmu. Tak rugi pun korang share ilmu kat orang. Ilmu kau tu berkembang, makin lama makin berkembang, makin orang kata maintain lah kan. Ilmu kalau duduk kat korang je mati. Bila orang cakap pasal micron, tak buat tak micron, tak apa semua, jangan jadi macam budak-budak. Matanglah sikit. Bila orang cakap tu, cubalah buat carian sendiri. Malas sangat ke nak cari? Pasal tak micron, tak berkat apa semua, tak payahlah. Jangan jadi macam budak lah. Asal pula? Grow up, tambah ilmu. Aku cakap pelan-pelan. Pasal tak micron, tak berkat apa semua, tak payahlah. Jangan jadi macam budak lah. Grow up, tambah ilmu. Emotional, damn it! Panas! Berapa harga yang abang bayar pada installer dan berapa pula harga yang abang bayar pada saya as a inspector dan buat kerja well vacuuming aircon abang ni? Okay, untuk installer pun saya bayar pada harga yang agak premium lah. Lebih pada Johor Power saya bayar dah macam cakap lah, bukan murah kan. Tapi saya nak kualiti. Ini untuk aircon, installation aircon apa ni bang? Untuk aircon dua-dua lah, dua aircon. Aircon yang pertama 1 horsepower, yang kedua ni 2 horsepower. Tapi bagi saya, selagi mana dia ikut proper prosedur kan, dengan pemantauan semua apa semua, saya puas hati lah. Oh my god! Wow! Memang terbaik lah. Walaupun prosesnya ambil masa lebih pada sehari lah. Kat situ mungkin boleh improve lah pada side installer tu. Datang rumah customer awal ke macam mana ke kan. Dia tak nak lah bila nak start tu, nak tengah hari. So macam masa tu jadi pendek. Kat situlah saya punya orang kata slack sikit lah. Tapi dia pasang okey, dia teliti semua bagus. Cuma timing management tu lah, kat situ lah mungkin boleh improve lagi lah. Kalau ada customer complain tu, meaning that something wrong lah. Okay. Contoh customer request datang pukul 9, mungkin boleh datang pukul 9.30, okey dah. Jangan sampai drag lama sangat. Macam tu lah. Kenapa abang panggil saya? Kenapa tak biar installer yang vacuum aircon abang sendiri? Apa makna decay test 1 micron per minit pada abang? Murah dan kemas nombor 1 cukup ke bagi abang? Boleh abang sharekan sudut pandang abang sebagai seorang pengguna? Okey, kenapa saya tak pilih installer yang dah siap package lah, orang katakan siap package semua? Sebab saya tak confident lagi dah. Asal pula? Saya tak confident lagi dengan apa yang jadi pada installation pertama, dengan nak buat brazing tak lalu itu. Terus terang saya tak confident. Bila tak confident ni, kita jadi kerisauan. Sebab tu saya, pemasangan yang kedua pun saya tetap pilih Johor Power. So dia sebenarnya dah macam dah tak nak dah, tapi saya insist juga. Aku cakap pelan-pelan. Dia sebenarnya dah macam dah tak nak dah, tapi saya insist juga. Saya memang nakkan apa kata ketelitian kan, kualiti semua tu lah. Lepas tu apa yang saya faham, 1 micron 1 minit itu adalah rebound. Bila dah buat vacuum, dah buat deep vacuum, bukan vacuum yang cikai ayam punya, bukan. Bila buat deep vacuum, kita sebenarnya nak menyedut segala lembapan tu keluar. Jadi bila dah buat deep vacuum, by right sangat sikit lembapan. Bila kita tutup, ni yang saya faham bila tutup valve tu, dia akan rebound sikit. Tapi rebound tu berapa banyak? Ada installer dia punya standard masing-masing lah. Tapi dengan abang Johor Power ni, standard dia 1 minit 1 micron, which is very strict punya ni. Dan saya dah verify info ni. Saya bukanlah terima bulat-bulat. Macam saya cakap, semua hujung jari, and boleh check, boleh verify apa semua. And then memang apa orang kata, ini memang melepasi standard yang ditetapkan, international standard lah. Kat situ saya berpuas hati. So itulah saya punya point saya lah. Itu semua dari saya punya point of view. Tak ada skrip, tak ada apalah. Yang saya belajar, semua tu lah. Dengan estetik luaran standard basic installation macam ni, abang rasa cantik luaran tak? Pada saya lah, sebabkan saya pun kekurangan modal untuk pasang casing apa semua. Pada saya ni lah cantik lah. Pada saya sangat puas hati lah. Sebab apa saya kata puas hati bila tengok unit-unit lain apa nama, tak ada pakai wrap yang UV tu pun. Maknanya rumah orang lain. Okey. Yang tu dia tak ada apa pun, tak ada apa. So lepas tu dia punya apa kata, cantik lah. Memang okey lah kan. Saya sangat puas hati. Saya nak komen apa tak tahu. Okay. Memang cantik. Dengan aircon abang diinstall mengikut standard proper procedure, lagi-lagi yang bab well vacuuming aircon abang rasa cantik dalaman tak? Mestilah cantik.
cakap pelan-pelan. Mestilah cantik. Pejing dah banyak kali kot kan. Pejing banyak kali pakai apa tu bang? Pakai N2 lah. N2. Okey bang, silakan N2 teruskan. berkali-kali kan. InsyaAllah saya confident lah dengan Abang Johor Power. So memang pada saya dalam tu memang dah TikTok lah. Yang penting dalam. Luar ni orang tengok cantik, dalam barai buat apa. Memang terbaik lah. Tak guna juga. Kalau cantik, murah, last sekali buat kita sakit kepala buat apa. Jadi yang betul buat bahagian buat dalam tu yang macam mana sebenarnya betul bang? Sebab orang lain pun buat vacuum juga. Gitu-gini apa yang tak cantik dalam lagi tu? Berbeza dengan Johor Power punya standard yang vacuum ataupun orang-orang lain. Okey, yang cantik dalam ni bermakna dalam sistem copper tu sendiri yang dalam dah di-purge dengan nitrogen semua kan. Lepas tu buat deep vacuum, bacaan micron dengan bacaan micron ni. Sebab kalau tak ada bacaan micron macam ni kita nak tahu moisture tu dah keluar berapa banyak. Jadi dengan nak tahu moisture yang dah keluar berapa banyak, apa benda bacaan micron tu macam mana bang? Bacaan micron saya follow yang standard. Kalau standard apa kata minimum 2500 micron apa semua tu kan. Tapi kita tak tahu berapa rebound dia semua. Itu memang pada saya pening lah. Rebound tu mungkin diorang tak faham. Rebound tu decay test lah maksudnya. Berapa kadar kenaikan micron dia sewaktu kita buat decay test tu lah. Kita nak pastikan sistem kita dalam keadaan betul-betul kering ataupun tidak sebelum refrigeran dilepaskan. Begitu ke? Betul. Clean, dry and tight. Itu basic je. Kau cakap pelan-pelan. Clean, dry and tight. Itu basic je. Kau faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Benda tu lah kena faham kan. Tadilah study rajin kan. Kepada consumer, ni sedikit pesanan lah. Pada consumer, korang berhak untuk tahu, korang berhak untuk dapat yang terbaik kan. Dengan apa yang korang ni, korang dah berhak. Tapi kalau sebabkan bajet ketat, tak boleh nak kata apalah. Tapi kalau korang boleh nikah sikit, korang akan dapat yang the best. Baik bang, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. So jika tuan-puan rasa tuan-puan nak install aircon tuan-puan ikut standard proper procedure macam ni, tolong jangan panggil saya. Tuan-puan tolong panggil orang lain. Saya Johor Power. Bila saya buat vacuum, saya bukan tarik udara dan lembapan, tapi saya tarik teras. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Berhentilah jadi teknisian yang bodoh yang cak ayam. Ada otak, ada akal, fikir. Kaji, study. Jangan jadi orang yang bodoh. Janganlah bodoh duk pegang dengan pengalaman 100 tahun kau tu. Abang nak tanya, apa nama semalam ada budak ni lah, apa geng aircon ni, dia cakap kena tambah gas. Lepas tu dia orang pun tambah gas malam. Tapi abang dah buat di vacuum kemarin. So nak tanya, masa dia tambah gas tu ada kemungkinan ke moisture masuk balik ke macam ni bang? Saya baru teringat ni, tanya tu risau jugalah. Kenapa nak kena tambah gas? Kenapa nak kena tambah gas? Itu tak perlu tambah gas, piping dia pendek je. Kenapa nak kena tambah gas? Pasal apa tambah gas bang? Itu yang nak tahu tu, pasal apa tambah gas? Tenang bang, benda ni satu perubahan besar yang nak dia buat.